Hai sis. Hai. Ni kan yang tengah viral tu. Cahaya dah nampak ayah daripada jauh dah tadi. Ayah kan cantik sangat depan. Ya, cantik sangat depan-depan. Sumpah dah macam kaca dah muka dia. Cantik juga. Ada masa tak? PA ayah dah lari dah tak apa ke? Tak apa. Ada masa tak saya nak tanya-tanya? Apa tu? Tolonglah spill skincare. Cantik sangat-sangat ni. Ramai yang nak cantik macam ayah ni. Hai. Boleh tak? Boleh. First lah, moisturizer paling penting kan. Ayah pakai Centella. Lepas tu cleanser and sunscreen daripada Dior. Kalau untuk makeup pula, pakai makeup artis tak hari ni? Tak, makeup sendiri. Sumpah lah, lawa, flawless. Saya tak pakai maskara. Oh ya, ni original. Cantik tau. Sumpah lah. Eyelash. Oh, okay, next. Eyeshadow daripada Dior. Eyebrow daripada Makeover. Lepas tu cushion ayah, pink cushion daripada Skintific. Cahaya pun ada tau. Cahaya pun ada bawa juga dah ni ha. Tak nak kalah dia. Ayah ada juga Tapi lah. yang ni warna Pink. Oh, warna pink. Yang ni ada juga cahaya tapi ada dekat rumah. Memang ayah pakai ni hari-hari. Sebab dia bagi glowing. Muka Sekarang ayah dry. Cantik sangat-sangat macam makeup artis. Kalau untuk lip gloss pula? Lip gloss daripada YSL. Okay, last. Apa? Jangan marah tau. Okay. Saya tak tanya apa-apa pun. Takut dia. Perfume wangi perfume. sangat-sangat. Daripada jauh dah bau dah hidup. Dari YSL. Kalau daripada semua yang ayah spill tadi, apa yang paling penting? Bagi ayah lah. Cushion. Sebab dia boleh menutup semua dosa yang ada dekat muka kita. cantik sangat tau depan-depan. Cantik pun tinggal. Serangi. Tetap kuat tau. Terima kasih Kak. Sebab ayah dah cantik. Ramai lelaki yang tunggu ayah dekat sana. Ramai macam Zaki tak? Terima kasih ayah dah luangkan masa. Ni ada sedikit rezeki untuk ayah. Ambil lah. Tak apa. Ambil. Tak nak. Dah lah baik, cantik. Jangan ada yang sakitkan hati ayah lepas ni tau.